Usaha memelihara kelestarian alam semakin mendapat perhatian, termasuk dalam industri makanan. Seorang pengusaha tempe tempatan membuktikan perniagaan berasaskan makanan boleh dijalankan secara lestari tanpa menjejaskan alam sekitar, malah memberi manfaat kepada komuniti setempat. Laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Lia Ramli, 50 tahun dari Hulu Langat, Selangor berkata dia menceburi perusahaan tempe selepas tertarik dengan produk berteraskan kelestarian hijau sejak 5 tahun lalu. Melihat permintaan tinggi terhadap makanan berasaskan tumbuhan itu, dia kemudian mempelajari teknik penghasilannya. Tempe ni sebenarnya mudah untuk dibuat, tetapi dia memerlukan tenaga dan juga masa yang lama. Jadi boleh dikatakan dia proses tu agak laborious lah. Walaupun kalau kita tengok proses dia tu sebenarnya sangat mudah, tak banyak, tetapi menggunakan banyak tenaga dan masa. Lia menghasilkan tempe organik yang diperbuat daripada kacang soya hitam, kacang kuda dan kacang adzuki dengan bungkusannya menggunakan daun lebak. Daun ni kalau kita biasa masuk ke hutan, daun ni memang biasa digunakan untuk membungkus makanan. So sifatnya agak versatile, dia tak mudah koyak. Kalau macam saya cuci daun, dia tak koyak. Dan daun ni boleh tahan lama. Menurutnya, bekalan daun lebak diperoleh daripada komuniti orang asli kerana ia tumbuh meliar di hutan. Daripada fermentasi sampailah pembungkusan, tidak ada plastik langsung. Dan kami mendukung bekerjasama dengan orang asli sebab kita memberi peluang kepada orang asli untuk menjana pendapatan. Usaha Lia turut diketengahkan kepada orang ramai menerusi program berteraskan kelestarian dan gaya hidup hijau yang berlangsung di Petaling Jaya, Selangor bermula 16 Januari hingga hari ini. We are running an event, bazaar called Green Fiesta yang akan tunjuk like makanan vegan and then cara pakaian, makeup, personal care, everything that is cruelty free and compassion to animals and the planet lah. Menurutnya lagi, program Green Fiesta merupakan program berasaskan tumbuh-tumbuhan atau vegan dianjurkan sempurna Veganuari. Melalui program itu, seramai 47 vendor mengambil bahagian memperkenalkan lebih 50 produk berasaskan hijau.